Inilah. Kita boleh dengar all the noises. Trade teknik anda. Trade bila berlaku incomplete sequence. Benda yang anda nak adalah first, tu yang topik kita. First adalah incomplete sequence. Apa yang dimaksudkan dengan incomplete sequence? Ada dua. Yang pertama, bila kita sedang melihat structure impulsif. Kita menyangkakan structure impulsif. Dalam kiraan structure impulsif, trade benda ni je. Don't worry. News, dia nak serang ke, apa ke, tu kerja dia orang. Minggu ni ada FOMC, itu anda bukannya duduk dekat Washington tu, duduk sebelah Powell dan tengok dia, faham tak FOMC tu bukannya dia orang meeting, jumpa ramai-ramai duduk makan curry puff, tak ada. Dia teleconferencing, dia guna team kot, dia guna adalah platform dia kan. Dia orang mesyuarat online. Bank of Japan yang dia orang mesyuarat jumpa depan-depan Bank of Japan. Dekat US tu FOMC, dia orang meeting cara teleconference kalau nak tahulah. Okay. Impulsive sequence adalah 5, 9, 13, 17, 21, tambah 4 dan seterusnya. Okay. Dan dalam sistem kita, kita meletakkan sasaran Fibonacci 618, 100, 1618. Ada dua benda. Yang pertama adalah Fibonacci target. Yang kedua adalah momentum. Okay. Minimum, dan kita tahu bahawa struktur ini merupakan struktur impulsif bila kita dapati struktur pertama dibentuk oleh impuls ataupun kiraan impulsif, sama ada dia adalah diagonal or whatever. Okay? Diikuti oleh kiraan korektif. Dan kita ada komplit ataupun lengkap satu kitaran harga. Kitaran harga kena lengkap. Kitaran harga lengkap adalah bila impulsif sequence diikuti oleh satu korektif sequence. 5, 9, 13 dan kita ada satu reset. Reset, momentum. Itu momentum reset. Okay. Diikuti oleh pergerakan impulsif balik. Color apa lagi ni? Color apa? Color hitam. Okay. Diikuti oleh kiraan impulsif balik, di mana kita akan mula melihat Fibonacci. Sekiranya tak sampai 618, Fibo extension, kiranya tak sampai 618 Fibo extension, any 3711 adalah peluang membeli. Selagi tak sampai 618. Apa jadi kalau dia sampai 618? Kalau dia mencecah 618, dan dia tak ada reset, dia continue je mencecah 618, dan kita dapati terdapat momentum di mana kita ada RSI yang break, dan any 3711 adalah peluang membeli. Di mana untuk yang ini, untuk yang second ni, anda nak tengok
dia mempunyai perpisahan. Faham tak? Dia mempunyai apa dia? Dia tidak overlap di antara 1 dan 4. Ini kena ada. Sebab paling kurang pun ini adalah 1, 2, 3. Faham? Jadi apa-apa hal pun anda nak tengok yang kedua, yang pertama ni tak kisah. Yang pertama ni dia boleh overlap. Ini boleh overlap. Tapi yang kedua ni, dia kena tak ada overlap. Dia kena impulse. Dia tak boleh diagonal. Okey? Sekiranya melangkaui 618, kena ada, kena tak ada divergence dan dia adalah impulse. Sebab paling kurang pun dia adalah lekuk 3. Maksudnya ini melengkapkan 3. Okey? Kalau ini berlaku, any 3, 7, 11 adalah peluang entry. The moment dia mencecah 100%, Fibo extension 1 dan 2, anytime price tak kisah berapa lekuk yang berlaku kat sini, kita tak interested. Anda akan nampak berkali-kali COVID-19, perang US, perang Iran dengan Israel. Ini akan berlaku bila price sampai kepada satu tahap extension. Satu tahap di antara 100 ke 1618. Maksud saya seperti kat sini. Contoh, bila berlakunya COVID-19, ini berlaku bila price reset dan memasuki area 100 ke 1618. Saya ingat lagi kita tunjukkan chart ini pada 2016 ke berapa? 2018. Bila ini masuk, something will happen. Kita lihat benda sama semasa. Kita tak tahu dia ABC. Kalau kita cerita pasal impulsif dulu, Is. Unless structure belakang dia. Kalau anda jangkakan dia adalah ABC, anda tak trade. So, kalau dia ABC, masuk 100%, Fibo dia tak break. RSI dia tak break. Kalau RSI dia break, ada itu cerita lain. Itu mungkin WXY ataupun dia adalah 1212. Seperti yang kita nampak sekarang. Contohnya, seperti kita nampak dekat ini. US 500 sekarang ni. RSI dia break. Sama ada ini adalah ABC melengkapkan W ataupun ABC melengkapkan 4 seperti kita lukis sebelum ni. Dan kita tarik ni semua ke atas. Ni break. ABC ni break. Ya, apa pun anda tak trade dekat sini. Okay. Jadi kalau dia break macam ni, saya akan lukis WXY. Saya akan lukis sebagai 4. Tak. Kalau dia break ke atas pun, kita akan lukis sebagai 4 ni. Dan anda akan perasan, 4 ni kalau kita lukis sebagai WXY, kalau kita ikut Fibo yang sekarang ni, dia akan jadi amat shallow. Maksudnya ini akan cuma, dia tak sampai pun 23.6. Dia tak sampai pun. Dia cukup syarat je, 14.6. Dia cukup syarat dia 14.6. Higher chances ini sebenarnya adalah lekuk 4 ni kat sini.
But saya akan lukis ikut yang ini dulu. But yang penting adalah kawasan ni, saya dah berapa minggu kata, anda tak trade indeks kawasan ni. Sebabnya bila kita reset, ini contoh dia lah. Kita dalam 100% 1, 2, 3, 6. Anda akan dapati market jadi pelik kawasan tu. Berkali-kali. Dan bukan contoh ini saja. Banyak contoh dia yang kita dok kongsikan banyak kali. Sebab itu bila price masuk di antara 100 ke 1618, Fibo extension, anda tak pegang instrumen. Anda akan dapati selagi price tak break 1618 ni, anda akan dapati dia jadi volatile. Sebab ini lazimnya adalah zone profit taking. Kalau ada instrumen yang masuk di dekat sini, dia adalah dalam kawasan overbought. RSI dia akan jadi overbought dan apa dia, nothing. Dan lazimnya anda akan mula nampak divergence terbentuk. Kita kat sini nampak ada divergence. Kita akan mula melihat kepada pembentukan divergence. Overvalued lah. Tu dalam arti kata lain. Kalau nak pergi lagi, kena ada buying punya push. Di mana, di situlah kita meletakkan sasaran 1618. Itu maksud semua benda-benda tu. Bukannya saya letak saja-saja je. Tak ada. Dia ada maksud dia. Don't sell this, don't buy this selagi dia berada dalam zone US 500, US 30, US 100, everything. Kalau kita lihat kepada first reset dia, ini adalah hourly punya reset. First reset dia, tarik Fibo first reset. Kalau dia tak sampai 618, any pullback 3711, entry. Dia masuk apa dia, anda nak tengok dia punya RSI ni break. The moment dia start buat divergence, anda mula consider dalam ni akan habis. But satu rule yang kita pegang apabila melukis, okay, apabila melukis kepada struktur impulsif, saya akan sentiasa extend kan. Kenapa saya tak extend? Cuma sebab yen pair. But kalau ikutkan, kita tak habiskan 3 kat sini. Kita tak akan habiskan 3 kat situ. Sebabnya kita masih ada separation. Selagi dia jadi impulse, anda akan extend. The only sebab adalah yen pair, adalah dollar. Sebabnya kalau ini nak extend lagi dalam 3, then UJ kena ke atas. UJ sekarang ke atas, but nothing, tapi struktur dia masih tak lengkap ke bawah. Dan kita ada kelemahan US dollar. Bukannya kekuatan, kelemahan yen. Boleh? But apa pun kawasan ni, no trade. Tak ada. Anda cuma interested the moment. Selepas first reset tadi, kita ada price yang melangkaui 1618. The moment anda nampak benda tu, then baru kita lihat balik chart. Selagi dia berada dalam kawasan ni, tak ada. Sebabnya bagi kita kawasan ni adalah zone overbought. Yes. Kalau ke bawah, oversold. Anda tak trade selagi syarat-syarat ni tak berlaku. Of course, anda boleh pergi kepada time frame rendah dan buat yang sama. But kita tahu bahawa kita sedang melihat kepada H4, H8 punya structure yang melengkapkan daily punya impulsif. Belum yen dynamic, belum
Payah saya nak katakan yen dynamic tau. Sebab tengok ni, macam mana kita nak kata yen dynamic kalau we are looking at saham yang bergerak macam ni. Payah. Kita ada cerita apa ni semua pada minggu lepas. Kita tengok Microsoft macam ni. Kita sedang lihat Nvidia macam ni. Macam mana saya nak kata yen dynamic? Payah kan? Kita tengok untuk Apple dia yang lemah. Itu pun kita tahu bukannya pasal ni. Dia lebih kepada cerita tarif. Trump kenakan tarif kepada Apple punya produk yang dibawa ke US. Kita ada untuk Amazon yang tengah bergerak macam ni. Macam mana kita nak kata yen dynamic? Payah kan? So the only way adalah untuk kita kata 1, 2, 3, 4 extend. Sebabnya daripada 4 kat sini, saya nampak 1, 2, 3, 4 one more high. Kalau dia nak jatuh pun, then satu lagi ke bawah. Pada waktu tu kita tengok dollar dynamic ataupun yen dynamic. Maksudnya kalau yen dynamic, ini akan jadi ABC. 1, 2 ni. Kalau dia dollar dynamic, ini akan jadi WXY. Tak ada motif. Kan? Nampak kan? Macam payah saya nak kata, sekarang ni kita nak masuk yen dynamic, jatuh ke bawah. Sebab Amazon dari 4 ni, 1, 2, 3, 4. Kira macam mana? Puas aku kira. Dia masih 4 juga. Masih 3. Yang naik dia 3. Tak lengkap lagi. Dan dia tak ada divergence. Divergence besar dah ada. Divergence dalam ni ada. Ingat, bila kita katakan ini adalah impulse, dan kita akan ada divergence dekat 3 ni. Divergence dekat 3 dalam time frame yang lebih kecil, iaitu kat sini. Kita ada divergence. Saya dah cilok habis dah chart ni. Lepas tu akan ada divergence yang besar, 3 kepada 5. Dan divergence dalam ni. So, divergence dalam ni belum ada. So, ini masih kan, kalau kita lukis ini ke atas, saya kena lukis untuk indeks ke atas. Kalau turun pun dia, sebab benda tu nampak dekat chart. Kan? So, masih tak dapat kita nak katakan kita akan masuk kepada yen dynamic lagi. Selepas 5 tu jadi nanti, yes. Dan kita akan tengok. So, sebab itu kita masih ada, sama ada ini adalah 4 ni, dan kita masih ada yang melalut lagi ke atas, ataupun ini turun dulu 4, lepas tu naik balik. Nampak? Tak dapat. Tak ada sebab. Ini saya boleh habiskan dan letak 4 ni kat sini. Tapi struktur kita nampak WX, A, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh je pun. A, B, C, W, X. ABC, ABC dalam ni, Y. Habis kat sini, lepas tu naik ke atas. Sekarang ni market akan ding-dong. Tak. So, untuk indeks lepak tepi. Okey. Jadi, untuk struktur impulsif, anda cuma tengok kalau dia lepas 1618. Tak lepas 1618, delete chart tu dulu. Simple. Cerita perang ke, cerita apa ke, tu cerita. Anda boleh tengok sambil makan popcorn. Tapi apa kita buat adalah ada tak incomplete sequence, ada tak momentum sequence. Momentum sequence bila dia lepas 1618. Kita berada dalam zon di antara 100 ke 1618. Nadai. Tak ada apa. Nadai kata orang Iban. Tak ada. Set dah. Okay, jelas? Ni adalah application apa yang kita dah cover selama ni. Ingat, untuk struktur impulsif ni, dia boleh pergi jauh. Tak perlu 1618. Dia boleh pergi jauh lagi. Ada kau bat. Kau senyap je bat.
Boleh? Benda yang anda nak pegang adalah yang berikut. Jangan jangka hujung trend. Ramai dah terkena dengan gold tu. Saya duk canang dari bila entah, bulan 8 selepas COVID, gold jatuh. Sebabnya apa dia, inflation mula naik, kemungkinan untuk Fed nak naikkan rate ataupun dia keluar daripada pemotongan kadar polisi, dan itu menyebabkan gold mula membuat korektif. Ada cari buy. Jangan jangka hujung trend. Selagi tak nampak divergence dia, selagi ini anda tak nampak divergence dia, anda extend dekat ni tadi. Ini saya kata, ini mungkin 4. Ini mungkin 4 dan kita break high. Gold. Masih ada sell. Saya pun tak faham. Mana dia dapat level sell pun saya tak tahu. Dia guna sini kot. Don't sell gold. Anda sell gold, anda buy US dollar. Jangan sell gold. Jangan sell gold. Serius. Gold ni 1, 2, 3. Ini extend. Silver. Kita tahu struktur dia sama. Cumanya dia punya fractal tak sama. Tengok. Dari bawah ni 1, 2. 1, 2 ini ada divergence. Ini akan extend lagi. Sekarang ni sekarang ni kalau dia naik ke sini, mungkin kita nampak divergence yang pertama. Ni baru divergence yang pertama daripada low kat sini, iaitu low yang sama dengan indeks. Faham tak? Silver, gold dan ni tengok ni adalah apa, US 500. Okay. Orang suka tengok US 500, kita pun tengok US 500 lah. Ni US 500. Tengok ini gold. Rambut apalah pula dekat keyboard aku ni. Ya. Yang dia masuk tepi keyboard dia tak tahan. Okay. Ini gold. Apa benda tu? XAU US dollar. Okay. Low dia adalah low yang sama. Kalau kita pergi daily chart. Okay. Low ini adalah low dekat sini. Iaitu low yang berlaku pada bulan 7 hari bulan 4. Ni 7 bulan 4. Dan kalau anda masukkan silver kat situ, silver pun sama. Ni silver. Indeks naik, gold patut jatuh. Mana ada? Jangan sell gold. Dari dulu aku, BAT, kalau nak tahu BAT dah sama dengan saya dari tahun berapa BAT? 2016, 15, 17. Tak pernah saya akan kata gold sell. Tak ada. Ni yang dulu kita lukis, dah lain dah. Ni adalah apa ni? Silver. 7 bulan 4. Kenapa gold naik, indeks naik, gold naik? Mana ada ni? Sebabnya sentimen sebelah kanan ni, yang sebelah kanan ni bukannya yen. Ini US dollar 2019. Ini semua US dollar, bukannya yen. Semua ni adalah US dollar. Ni semua yang kita lukis dulu ni untuk gold. Semua ni US dollar, bukan cerita yen. So, kalau cerita yen, indeks naik, gold jatuh. Sekarang ni US dollar. Sebab kalau anda lihat structure ini, kita masukkan dollar index dalam tu. Macam mana nak lukis ni? Dapat sampai hang dia.
Tu US dollar. US dollar. Jangan sell index. Jangan sell index, jangan sell gold. Ini adalah dolar punya structure yang tak complete lagi ke bawah. Bilanya ni akan jatuh? Bila dolar melengkapkan 100%. Faham? Selagi ini tak sampai 100%, selagi tu ini extend, 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 extend. Dan indeks. Faham? Selagi dolar indeks ni tak sampai 100%. 100% extension di ke bawah. Selagi itu tak sampai, tak lengkap, selagi itulah benda yang kat sini, gold, US 500, silver akan masih extend ke atas. Kan dari zaman ni. Sebab itu, biarpun ini yang saya maksudkan tadi, ingat tak kejatuhan gold post COVID-19 bulan 8. Ni. Bila ini berlaku, kejatuhan dekat sini. Bila ini berlaku. Saya rasa webinar kita je yang kita duk cari buy. Yang jatuh kawasan ni kita cari buy. Kita cari buy kawasan ni. Kita cari buy. Mana nak buy? Dan saya ingat lagi apa kita cerita ada yang bercakap mengenai social, mengenai pattern. Ni gold. And siapa ingat kita come up with apa dia jangkaan bahawa paling kurang adalah 2008 ke berapa, saya pun tak ingat, untuk struktur ini. Ini dah sampai area dia. Even kepada permulaan untuk gold ni, ini extend melangkaui 1618. Kita takkan jangka hujung. Kita kan extend. Jangan jangka hujung. Yang lain sebiji candle dah TP. Bila breakout MC. Trade macam tu boleh kalau anda ada banyak masa. Untuk trader hari-hari, I won't recommend untuk anda nak trade intraday. Jangan. Lagi-lagi kalau anda baru, trader baru. Faham? Ini some sort of 1, 2, 3. Ni dalam 3 tau. Kalau kita ambil sistem kita, ini dalam 3. Some sort of 3. 1, 2, 3. Tu yang kita letak dekat gold. Some sort of lekuk 3. There's never a sell. Gold tak ada. Tak ada sell-nya. Boleh demam kau sell gold. Tentu sebab tu kalau anda masih cari kan, saya nak belajar trade bang. Don't trade dekat H1 ke bawah. Kalau anda sedang mencari, kita tahu lagi lower time frame, lagi anda tak jumpa lagi cara trade. Senang cerita. Anda belum untung. Kalau anda dapati bidang ni macam susah, dia susah sebab anda cuba cari entry tiap masa. Dan ini ramainya akan cuba untuk nak cover duit yang dah rugi. Dan anda cuba buat apa yang orang lain yang memang dah bertahun, dia duduk tengok chart, belum tentu untung. Untuk nak baca setiap lekuk market. Jangan. Anda pergi higher time frame. Dia bukan pasal modal. Dapatkan rentak anda dulu. Pergi higher time frame. Trade lah 20 sen, 10 sen kat situ. Kena stop loss, hilang 15 sen. Pakailah micro. Yang peliknya,
duit tak ada, kau buka standard, depo 1,000 ingat dah banyak. Aduh, sakit. Inilah yang suka nak cari setiap lekor. Buka chat nak entry. Habis. Licin dah dia lah. Baru belajar, kena belajar entry banyak kali. Suruh dia belanja lah. Kan? Suruh dia belanja. Dalam bidang kita ni memang banyak terbalik. Sebab bukannya anda lagi banyak entry, lagi bagus trade. Tak. Lagi banyak untung. Nah, tu lah. Kan? Bidang kita ni memang banyak terbalik. Saya rasa tak ramai orang yang sebut apa saya sebut. Tak ramai. Very, very minority. Tanya, betul tak kali? Sebabnya, saya akan cerita benda yang kita buat. Jangan cerita pasal yang luar alam lah. Jangan. Itu luar alam. Okay. So, untuk structure impulsif, jangan jangka hujung. Ini boleh pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi. Silat boleh lah. Siap. Ilmu sebabnya dia motor skill. Dalam trading, it's not motor skill. Trading bukannya motor skill. Trading is emotional punya control punya skill. EQ. Bukannya IQ. Trading is EQ. Bukannya IQ tau. Sebabnya yang trade tu teknik kita. Faham tak? Ada satu yang mengenai ni. Anda lebih takut dengan orang yang belajar ataupun praktis tendangan 1,000 kali berbanding dengan orang yang boleh menendang sekali dengan kuat. Itu je. Sebabnya anda tahu ekspektansi tendangan anda. Faham tak kali? Sama lah dalam trading. Try ikut. Lepas tu masuklah bila dia macam mana nak trade pak. Kalau dia buat correction, bila berlaku keadaan ini, pakailah teknik apa pun. Trade lah. Bila wujudnya trend tu berterusan ataupun masih tak lengkap. Dan pakailah teknik apa pun. Saya guna 3711. Sebabnya saya guna benda simple. Iaitu bila berlaku any correction 618 tak sampai 100 RSI break ataupun tak sampai 618 structure impulse ataupun melangkaui 1618 kita tukar time frame di mana reset ni kita count kat sini masih tak lengkap. Maksudnya sini adalah katalah reset. Selepas berlaku reset anda kira Fibo, anda kira stokastik dia. Dan stokastik kat sini adalah 5, 9, 13 seterusnya. Jadi ini 1, 2. Ini semua melengkapkan 3. Then, bila lepas 1618, any 3711 trade. Itu je. Dia tak sama uh, apa bila kita cakap mengenai belajar ilmu mempertahankan diri kepada bila kita tumbuk orang tu tunggu dan dia centu kali ataupun berbanding dengan tempur yang actual perlawanan kan. Of course. Tetapi bagi mereka yang belajar ilmu mempertahankan diri, at least dia faham badan dia, dia faham. Sebabnya tujuan orang belajar untuk ilmu mempertahankan diri itu bukannya sebab dia nak bertumbuk. Tapi at least anda ada ilmu dia. Itu je. Samalah. Samalah macam trading kan. Masuk, anda tahu sistem dulu, terus masuk, terus letak duit. Memang hancur lah. Bila stos kena CP. Saya guna 50. Dia tak sampai 50, tak. Itu bat. 50. Stos.
Betul. Lagi banyak entry, lagi ke laut. Exactly. Sebab penekanan dia kepada entry. Penekanan dalam trading adalah sebenarnya penjagaan risk. Kerja trading tu cuma bila ada setup. Teknik anda yang bagi. Setup dia banyak, banyaklah dia. Ya. Yeah. Kalau anda perasan, lagi sikit entry, lagi berhasil. Tapi tu luar daripada sifat kita lah. Anda cuma boleh buat benda tu kalau memang anda merekodkan dagangan anda dan buat expectancy table. Okey. Ini berkenaan dengan structure impulse. Okey, kita masuk kepada ni market. Sebelum kita berehat dan kita cover mengenai structure korektif. Jadi basically ada 3 618. Lepas 618 tak sampai 100 Fibo RSI break. Lepas tu 100 ke 1618 no entry. Lepas tu kepada kepada structure momentum, dan saya dah masukkan a bit more kepada anda last week, di mana bila berlaku structure impulse diikuti oleh structure korektif dan anda menjangkakan kat sini akan melakukan impulse. Dan di sini, kalau anda menjangkakan sini akan buat, maksudnya di sini, anda ada reset. Anda jangka ini adalah 1-2. Dan anda sedang menjangka lekuk 3. Syarat lekuk 3 adalah, internal lekuk 3, dia kena ada separation. Kalau dalam ni, dia naik. Lepas tu dia turun balik. Dan dia bersilang. Kita nampakkan goal. Saya ingat lagi. Last week, kan? Last week, H1. Goal kat sini. 1-2. Ni, Ini 5. Ini 3. Diikuti oleh 5. Kita sedang jangka lekuk 3. The moment yang ni naik 5, dia bersilang balik. Dan anda tahu sini extend. Dan RSI dia pun break. Anda tahu kat sini extend. Maksudnya ini semua bukannya 3. Dia akan ada pecahan. Tu extend lah. Dia extend. The moment dia masuk balik, the moment dia masuk balik macam ni, anda tahu ini extend. Anda tahu ini extend. Bang, tapi dia tengah reset bang. Ya. Reset lah dia. Tapi sebabnya dalam ni tak complete lagi. Jadi kalau di sini kita menunggu wicket tak, kita tunggu benda ni. Kalau dia buat macam ni, kita entry. Sekali kau terus pergi kan. Tu mana kau nak tahu, dia tak ada dalam Forex Factory kata Israel nak bom, mana ada. Kalau dia kata lah pukul 10 dia akan bom Tehran. Kan? Senanglah kita tunggu kat situ. Ni tak ada, dia tak sampai terus pergi. Dapat lambaian je lah. Ingat tak kita cerita benda ni last week? Sekali terus pergi. Last week ke bila? Saya pun tak ingat. Kita menunggu kalau dia turun, ini akan jadi super nest 1-2-1-2 dan tengah berlaku. The thing is, lekuk dia tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Kalau dia habis kat sini, ni reset paling-paling 1 lagi. Itu paling kurang. Bodoh-bodoh dia lah. Ni 1 lagi. Paling-paling teruk pun. Sebelum dia buat shallow correction kat sini, tak bersilang. Sebelum dia naik balik. Tak habis lagi. Tapi goal dekat nak sampai monthly, sukati dia lah monthly ke apa ke, dia tak sampai pun lagi. Tu je. Sebabnya structure dia tak habis. Macam mana saya nak habiskan? Memang dia tak habis. Kalau ini tak break high, dia turun balik dalam structure impulse naik,
Dua ni kita trade. Jadi benda ni akan berubah ke sini. Kalau dia break, itu boleh habis. Kalau dolar tiba-tiba kuat kan. Jadi anda nak tengok dia tak break. Kalau dia tak break, kita tunggu dia buat correction. Dua ni kita trade. Boleh? Okey, kita break dahulu. Basically kita dah cover kita dah cover revision a bit mengenai structure impulsif. Kita akan fokus kepada structure korektif selepas kita break nanti. Dan kita akan lihat-lihatlah kepada chart ni. Sebabnya analisa penuh kita akan buat dalam sesi bersama dengan Wani nanti. Peak of the week pada jam 8 hingga jam 9 ni. Tak ada dan kita dah memulakan structure ke atas. Maksudnya 4 ni habis kat sini. Okay. The only reason kita lukis macam ni adalah sebabnya kita menjangkakan dia akan sampai 100%. Apapun di sini adalah jangkaan structure flat, jadi tak ada entry. Indeks lepak tepi dan kita masih ada lonjakan dekat yen pair, kecuali dekat nampak seperti UJ ni dah lengkap dan kita memulakan kembali kelemahan dolar. Ni adalah kalau UJ mula jatuh, dan kemungkinan untuk Euro JPY, GBP JPY, AUD JPY pun boleh memulakan pergerakan ke bawah. Ini boleh habis. Ini boleh habis kat sini. Saya cuba tukar color yang belakang. Ni jadi ABC, ini jadi benda ni. Ni habis kat sini. Faham? Ni tukar color je. Okey? Kenaikan dia 3. 1, 2, 3. Ataupun 7. Ataupun whatever anda punya kiraan lah. Bukan 5. Kalau dia 5, then dia akan jadi macam ni. Higher chances. Okay. Kalau ini buat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 3 di belakang. Then anda buka dekat daily kat sini, di mana berlaku reset. Sekiranya ini masih ada divergence, anda boleh buy dekat B ni. Faham? Tu structure korektif. Structure korektif set up dia 1, 2 ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau berlaku 5, okay, sebarang penurunan dia yang ada divergence, then anda boleh cari peluang buy. Faham? Itu AUD JPY. Tapi anda nak kena tengok 5 dulu. Jangan dia tak ada 5. CAD JPY. CAD JPY kita dah break. CAD JPY ni. Di sebelah kiri ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anda tarik dan tengok set up 618, 100, 1618. Ini melangkaui 618. The thing is, dia belum lagi break. Jadi, dia tak ada entry. Faham? Dia sampai 618. Anda nak, kalau dia lebih 618, selepas 5, 3, diikuti oleh 5. Kalau dia lepas 618, tak sampai 100, dia tak ada divergence, dan kita boleh entry. Ni tak ada. Ya? Maksudnya, ini boleh jadi C. Faham tak kali? Ini boleh jadi C kat sini. Cukup syarat. Okey, dan kita memulakan pergerakan ke bawah.
Dolar, dia jangkakan dolar memulakan pergerakan ke bawah, but ini boleh lagi jadi ABC, lepas tu ini 1, 2, 3, 4, 5, ABC, lepas tu naik 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat benda tu, anda boleh short dari sini. Maksudnya ni 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau dia buat benda ni, anda short dari situ. Itu dolar. Maksudnya untuk euro US dollar, anda tunggu sekiranya dia turun ke bawah. Anda boleh cari peluang long. Kalau dia tembus ke atas, katalah sini ditembus ke atas, tak ada hal. Dia buat benda ni, kita long dari situ. Itu je pun. GBP US dollar pun sama. Ini nampak seperti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correction, 3. Setakat ini belum ada apa-apa. Masih sideways. So, kalau dia turun ke bawah ke sini, anda trade 2 ni kat sini. Kalau dia tembus ke atas, anda tengok dia buat 5 ke tak. Kalau dia buat 5, structure 618, 100, 1618. Ulang, itu je. Tak ada lain. You can tembus ke bawah. Setakat ini structure dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini boleh jadi 1. Faham? Ataupun ini adalah 1, 2. Kalau dia bounce dalam 3, anda boleh cari short. AUD US dollar. Ini adalah 1, tak ada divergence, sama ada 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan pecut. Anytime anda nampak korektif, anda boleh cari peluang untuk long. Tapi commodity dollars, perang bang, tak kisah. Ada set up, trade. Tak ada set up, jangan trade. Tak payah nak perang sangat. Faham? Kita boleh tahu dia akan mempengaruhi, of course. But trade set up. Jangan pandai ada dapat info dari Bloomberg. Tak. Trade bila berlaku set up technical. Ada tempat stop loss, ada tempat TP. Itu je. Lain daripada tu tak penting kalau tanya saya. New Zealand dollar. Setakat ini 3. Faham? Kalau anda nampak 5, belakang dia ada 5. Then kalau dia buat tak sampai 618, set up 5, trade. Itu je. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Anda nak separation. 1, 2, 3, long. Tak payah tahu sangat insider info FOMC kekal. Tak tahu. FOMC nak kekal repang. Iyalah, US dollar nak kuat. Tak tahu. Trade bila ada set up. Gold naik ke turun FOMC. Ada set up untuk buy, engkau buy. Jangan sell gold. Kalau nak sell gold, buy US dollar. Itu je. Gold. Tak habis, tapi kita tak ada, ni dah sampai area 100%. Anytime dia boleh jatuh. Bukan masuk sell. Silver pun sama. Maksudnya, daripada permulaan structure ni, kita dah menghampiri area 100. So, saya jangkakan pergerakan kat sini akan mula berlaku lebih sideways. Itu silver. Tempat entry dia kawasan ni, bukannya kat sini. Minyak. Sama ada kita habiskan 3 kat sini ataupun lain. Kita dah tukar dan saya tak tahu berapa kali saya bagi tahu, saya tak akan short minyak. Kita dah set up short kat sini. Kita dah ada breakout. Kita sebenarnya saya lengkapkan. Faham? Kita akan buy minyak untuk long term punya holding 2 ni. Faham is? But masuk cash 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu berlaku, Rina,
1, 2, 3. Ini pegangan jangka panjang. Jangan sell minyak. Saya tak tahu apa. Kita ada set up short. Kat sini set up short. Ada blue box lagi. Saya dah bagi tahu. Saya tak akan. Saya letak blue box. Tapi saya dalam sesi live, saya duk ulang. Minyak jangan sell. Kalau ini nampak 5, kita tunggu orang cerita tak bagus pasal minyak. Kita cari buy. Ini adalah permulaan. Ini struktur pertama. So, at least dia buat 100% kat sini dan decide. Okay? Dan decision point dia adalah dekat sini. Untuk struktur semasa. Dah sampai dah 50%. So, dia akan pull back semasa. Kita tengok apa jadi. Anda nak tengok dia buat 5. Kalau dia buat macam ni, turun, dia boleh jatuh lagi. Yes, fractal besar dia memang nampak dia buat 2. Memang nampak. Okay. Apa dia nak buat kawasan ni, suka hati dia. Saya cuma berminat kat sini nanti. Iaitu 2 ni nanti. Apa kawasan ni, suka hati dia. Ada boleh cari untuk apa impulsif punya apa momentum sequence, but I won't be trading that. Saya akan buat untuk yang jangka panjang ni. Minyak wangi. Euro AUD. Ini boleh lengkap. Not interested. Kalau dia lengkap, ditukar belakang ni kepada ABC. Dan juga Euro GBP ni pun, kalau ke atas ni, di sini ada set up short. Ini dah masuk dalam area tau. Cumanya dia dekat sangat dengan 1618. Ni dalam area dia. GBP AUD ini dah break bawah. So sekarang kita masih letak sebagai B. Untuk semasa. But saya boleh lengkapkan dia dan lukis ke bawah. Itu GA. Dia tak perlu buat benda ni. Cash tak. Cash dia berterusan. Contract continuous. Yang tak ada cash tu yang futures. Yang ada bulan. Macam ada nampak tulisan bulan kat belakang. Sebab itu trade cash. Macam ada trade index kan. Kalau anda tengok index, dia ada itu futures, but okey, macam contoh tengok macam US 500. Kenapa saya punya ini tak jalan? US 500. Contoh untuk kontrak cash iaitu Jun. Ni nak expire. Yang ni. Jun ni. Jangan trade yang ni. Jadi dia expired. Kalau nak trade yang tulis cash. Itu continuous. Yang ini. Ni cash. Samalah macam tu tadi, macam minyak. Boleh? Kalau anda tengok kontrak WTI kan. Dia 17, tengah-tengah bulan dia akan expired. Okey, itu adalah untuk minyak. Sekejap, kita kat mana dah? Minyak. GN, GA, ini masih nampak tak habis. Tapi saya boleh lengkapkan. Ni boleh habis. Jumlah struktur ni cukup. Dan Bitcoin sepatutnya ke atas. Kalau ini buat 1, 2, 3, 4, 5. Anda tunggu dia buat ini lagi. 5. 1, 2, 3, kita buy sini. Anda nak sini ada 1,
2, 3, 4, 5. Dan kita buy kat sini. Okey. Ni tak bagi can. Bitcoin ni punya pergerakan laju sekali. Kalau dia ke bawah, kita buy kan. Ingat tak minggu lepas? Kalau dia ke bawah ni, kita buy. But nampaknya macam tak. Tapi setakat ni, anda tak dapat buy kat sini. Anda nak, ingat kalau sini adalah lekuk 3, dia tak bertindih. Jadi ni 3. Kalau dia bertindih, katalah dia bertindih. Katalah kat sini, dia masuk balik dan bertindih dengan yang ni. Tu bye-bye. Dia jadi macam tu. Ataupun dia terus turun. Either one. Tak apa. Kalau ini tak bertindih, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia habiskan 3. Ni maksud saya tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita trade. Nampak? Dengan memahami structure. But kalau dia masuk balik, bertindih, kemungkinan dia sama ada ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pecut macam tu. Ataupun dia habis A, B, diagonal C. Lepas tu jatuh ke bawah. Tu jadi W, X dan Y. Kalau dia jatuh macam tu, kita trade structure yang lebih besar. Iaitu structure ini. Structure ini. Faham? Tak perlu nak cari setiap lekuk dia. Tak perlu. Fahamkan structure. Itu je. Nampak? Application dia. Macam mana anda apply apa yang kita ni. Jadi anda, yang last week saya duk cerita pasal internal. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, sini satu structure, 2 structure, 1, 2. Okay. Jadi kalau anda jangka ini 3, 3 dia kena tak bertindih. Dia turun macam ni, ni boleh jadi 3. But kalau dia bertindih macam ni. Sama ada 1, 2, 1, 2, 1, 2 pecut, ataupun dia lengkap dan pergi ke bawah. Ambil kau. Dia bertindih balik dan dia buat 3, 4, 5 ABC. Lepas tu jatuh ke bawah. Ni jadi W, X dan Y. Anda tunggu bawah lagi. Jadi ideally dia buat 1, 2, tak ada pertindihan dekat sini. 3, 4, 5. 3, 4 dan 5. Anda trade dekat sini. Itu ideal dia. Ni akan jadi 1, 2, 3, tak ada pertindihan. 4, 5, 1. Faham? Buat benda tu ulang. Dia buat benda lain. Cari benda lain trade. Tak payah nak paksa juga aku kena trade Bitcoin. Kalau tak, demam ke pialu. But kalau dia buat setup, kalau dia tak terangkit, dia pergi cantik is. Cerita dia Bitcoin ni, kalau dia pergi, dia cantik. Tengok structure sama lah dekat Ethereum. Hari ni, kita lihat kepada siri korektif. Jadi basically, untuk siri korektif, terdapat 2 kategori untuk siri korektif. Yang pertama adalah kategori simple korektif, di mana dia terbahagi kepada sama ada anda sedang lihat, kita ulang kaji sikit anda sedang lihat flat dan anda sedang melihat segitiga. Okey, itu adalah untuk struktur korektif. Struktur korektif untuk zigzag, alright,
untuk zigzag, ingat yang berikut. Zigzag adalah struktur 5, 3, dan 5. Okay, itu zigzag. Jadi bila anda, the idea behind zigzag adalah dia akan ditandakan dengan A, B, dan C. Okay. Idea dia adalah bila anda melihat kepada pembentukan struktur zigzag, anda tarik Fibonacci extension dan lihat kepada sasaran yang berikut. Yang pertama adalah 618764, 76.4, di mana anda nak dia ada reaksi ya, dalam internal dia. Dan yang kedua adalah sasaran 100 ke 1618. Okey. Dan anda nak lihat bahawa level 100 dekat sini, Fibo extension daripada yang besar tadi ya. Bila anda melihat kepada struktur yang di belakang dia, sekiranya ini merupakan impulsif, sekiranya ini adalah 1, ini adalah 1, dan struktur C kat sini melengkapkan struktur 2, anda nak C kat sini mencapai at least 38.6. Okay. Fibo retracement lekuk 1. Okay. Sekiranya dia adalah 3 dan ini melengkapkan 4, jadi 4 kat sini, 100% dia, Fibo extension, hendaklah mencecah at least 236. Sekiranya ini merupakan struktur korektif lagi yang A, maksudnya the whole thing ini adalah zigzag, A kat sini, mungkin yang besar dia merupakan pembetulan juga. B sama sifat dengan 2, di mana sasaran untuk B 100% kat sini hendaklah mencecah sekurang-kurangnya 38.2. Sekiranya kat sini merupakan W dan ini adalah X, X sama sifat macam lekuk 4, paling kurang 23.6. Okey? Tak kenapa saya duk ulang-ulang benda tu. Sebab dalam ni, kita boleh ada incomplete. Maksudnya anda masih boleh trade dekat sini. Faham tak, Bat? Faham tak, Is? Faham tak, Khalid? Sekiranya kita jangkakan ini merupakan 1. Anda sasarkan ini adalah 2. Dekat sini adalah 2. Kalau Fibo dia, anda tarik Fibo 3 tempat ni, okay? Dan berlaku syarat yang berikut, anda boleh trade setup 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 100, 1, 6, 1, 8 di kawasan ini. Bukannya correction tak boleh trade. Tu maksud dia. Satu saya duk ulang benda ni. Kalau lekuk 2,
apa sasaran dia. Jadi dalam ni sendiri, dia ada incomplete daripada sudut structure dan juga Fibonacci. Faham, Nina? Dan actually, kalau anda seorang yang intraday, yang benda macam ni yang anda banyak trade sebenarnya dalam application. But most of the time anda sedang lihat market yang correction. Kalau anda trade currency, even dalam ni sendiri, anda mempunyai setup. Gold never a sell. Tapi kalau terbentuk structure korektif dan tak lengkap, then anda lihat, jangan sell gold, tapi anda boleh tengok dolar punya pair. Ya, lekuk boleh. Bukan. Structure. But kalau dia, anda jangka 1:2. Ataupun A kepada B. Sama juga kalau ini merupakan W kepada X. Ini paling kurang 23.6. 100%. Kalau dia tak sampai lagi, maksudnya gambaran besar dia tak sampai lagi 23.6, anda mempunyai setup 5 kat bawah ni. B kat sini, anda boleh trade. Ni masuk awal. Kalau penurunan ini tak sampai lagi 23.6. Corrective cycle paling banyak setup. Dalam sistem ni, corrective cycle yang paling banyak setup. Saya tak sentuh banyak ke dia, tapi saya nampak semua dah mula tangkap konsep fractal. Anda dah mula tangkap konsep fractal. Macam mana kita menggunakan structure? Sebab in practice, benda ni yang paling banyak nampak. Dan bagi mereka yang intraday, berlambak. Kalau anda menyangkakan belakang di sini adalah W, diikuti oleh 5, B kat sini anda boleh enter. Yes. Application dia, benda ni yang paling banyak. Paling banyak structure adalah WXY. Dan sekiranya X dibentuk oleh AB, B ni boleh trade. Syarat dia, ini kena jelas sebagai impulse, bukannya diagonal. A dia kena impulse. Tapi saya tak letakkan nota khusus dia, bukan apa. Kalau tak, orang yang tak faham lagi, dia cuba trade benda ni, habis. Dia tak tahu bila boleh. Ingat, kalau dia X 23.6, W yang besar. Kalau dia adalah X 23.6, kalau B kena X atau ni depend kepada yang structure di sebelah kiri ni. Kalau ini adalah W, dan anda jangka X sama sifat macam lekuk 4. Ataupun even 3/4. Jadi 23.6. Kalau sini adalah 1, ini 2, dan 38.2, Fendi. Dia banyak serius. Sistem ni, ada yang kata, oh Zul kena tunggu banyak, aku terlepas peluang. Tak. Banyak, berlambak. Seriously. Yes. Komoditi, gold banyak benda ni. Gold berlambak benda ni. Gold, komoditi gold dan paling banyak on trade adalah minyak. Berlambak. Taklah, kalau berlambak, serius. Tu orang kata kena tunggu ni. Tak. So, sentiasa ada peluang. Sistem ni, satu saya pakai dia. Saya pernah,
ramai tahu. Saya punya short term chart paling saya suka dah 3 minit punya chart. Paling banyak. Ni paling banyak. WXY. Tentu saya duk ulang-ulang. Faham dah, Fendi? Kenapa saya duk ulang-ulang Fibo, impulsif berapa kiraan, korektif berapa kiraan. Anda boleh trade internal, syarat dia anda kena tengok yang besar. Lepas tu pakailah teknik. B ni kat mana habis, anda punya teknik, anda guna BBMA ke, anda guna support resistance ke, SND ke, syarat dia, struktur dia dah ada. Dan pakailah teknik apa pun. Syarat dia, anda tahu kat mana stop loss, kat mana TP. Itu je. Berlambak. Nak trade dia, sebelum nak sampai kepada level ini, anda kena faham struktur. The moment anda dah faham struktur, banyak. Yes, fractal tu mati tak. Fractal tu adalah fractal pecahan. Fractal English, bahasa Indonesia dia ataupun bahasa Melayu dia adalah pecahan. Mati time frame lah. Yes, itu je. The moment dia sampai 100, kau tak ada lah. Itu je. Jadi anda ada target jelas, anda tahu kat mana silap dan kat mana struktur dia. Ada trend tak? Di struktur ini membentuk trend. Biarpun dia baru satu high dan low. Tapi anda tahu dalam Elliott adalah benda ni. 1, 2. Ataupun A, B dan C. Faham? Kita terus cover WXY. Cumanya kalau dekat sini terbentuk struktur impulse, lazimnya sebelah kanan ni akan dibentuk oleh struktur diagonal. Kelaziman. Dia apa? Saling bertukar. Anda cuma trade sekiranya yang sebelah kiri ini merupakan struktur impulse. Struktur impulse. Sebabnya itu adalah trend kita. Faham? Itu yang selalu saya dengar orang sebut. Saya tahu. Oh, kalau ikut Zul payah sebab dia apa kena tunggu banyak benda. Ya Allah, kalau anda faham dia punya struktur ni, berlambak entry dia. Faham? Berlambak. Entry dia banyak. Lagi lower time frame, lagi banyak dia. Tapi saya cuma kongsikan the moment anda dah faham struktur. Kalau tak faham struktur, trade lah dekat ujung je. Tapi internal ni boleh trade. Cumanya anda kena pergi lower time frame. Itu je. Faham dah, Fendi? Faham, Gadis? Syarat dia, zigzag 5. Okey. Itu zigzag. Sama, yang sebelah kiri ni sama. Flat, tak payah. Dulu kita punya expectation yang amat tinggi kepada flat. Tapi after COVID-19, expectation dia jauh. Jadi saya tak kongsikan flat. Tak payah cerita flat lah, buang masa. Okey. Then, struktur ini. WXY. Okey. Bila kita jangka WXY? Kena bagi tahu macam mana nak entry. Yang ini saya cuma kongsikan the moment anda semua dah faham. Kalau tanya saya macam mana nak entry, kita akan trade yang hujung macam ni. Itu adalah official version kita. Faham tak? Dan ada pun dekat chat. Nampak kan blue box semua.
letak biru kan, besar-besar dia. 2-3 hari sebelum dah letak. Silver kat sini, cuma silver yang saya tak sempat. Tapi update petang kita sempat letak kan. Silver kat sini. Silver dah hit saya rasa. Silver kat sini. Structure 4 ni. Ini. Kita dah diditkan pada hari Jumaat lepas. Sebab tak nak orang entry dah. Dia dah pergi. Silver kat sini. Okay. Now, balik kepada structure WXY. Okay. W, X dan Y. Sama juga, kalau ini satu, ada dapati tarik Fibo, depend kepada internal dia. Kalau ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5, anda akan dapati banyak berlaku macam ni. Dan dia dibuat oleh zigzag. Okay. Kalau anda jangka 2, dan anda dapati RSI dia break. Ini mungkin, dan pertama RSI break. Yang kedua adalah, structure 2 dia tak sampai 38.2. Dia tak sampai, dia kurang daripada 38.2. Ini lazimnya adalah A, B dan C, W. Itu kelaziman. Yes. Itu kelaziman. Anda sedang tengok benda tu dekat indeks sekarang ni. Lekuk 4. Ataupun dia adalah fraktal yang lebih kecil. Dekat indeks. Dekat US 500. Contoh ni. Ni. Yang kecil ni ni A, B, C, dia break. Sebab tu kita tandakan W. Selagi dia tak break high ini, kita tandakan W dulu. Kalau dia naik ke atas, ini 4. Kita extend. Faham? Sebabnya kita jangka 4. Kalau dia habis kat sini, yang besar dia, 4 dia, tak sampai pun 23.6. Kalau 4 kat sini kan. Ni tak sampai 236. Jadi kita jangka dia akan ke bawah lagi. Mungkin dia ada W dalam biru. Kalau dia ke bawah. Faham tak? Ini akan jadi kecil lagi. Kalau dia turun ke bawah kat sini, saya akan kecilkan dia kepada macam ni. Saya kecil dia jadi macam ni. Ni merah. Sebabnya kita nak bawa dia 4 kepada 23.6. Faham? Sementara ni kita letak macam ni dulu lah. Jadi kalau dia adalah, dia break, kita akan tandakan sebagai W dulu. Tu yang tadi tu ni kalau 2, kalau 4 tadi adalah 23.6. Ini 2, ataupun ini adalah B, 4, ataupun ini C. Ini X. Depend kepada yang pertama ni. Kelaziman ni kalau dia macam ni, break dan dia tak sampai 38, dia akan buat double. Kelaziman. Kalau dekat sini berlaku reset besar macam ni. Kalau dia tak berlaku reset besar, dia mungkin jadi 1, 2, 3. Dia kecil je. Maksudnya dia reset macam ni je. Sini ada reset. Sini pecah. Lepas tu naik macam tu. Ini kan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi zigzag. Dia jadi lain. Kelaziman. Kalau RSI dia break. Faham? Benda yang kita dah ulang. Sekarang ni saya nak tunjuk application. Dan anda tak akan enter. Dalam arti kata lain, kalau 2 tak sampai 38.2, tapi itu kita tak entry. Biarpun dia sampai 100%. Ini sebab dia. Dan RSI dia break. So, dia mungkin jadi banyak benda lain. Kita cuma entry, kalau dia buat X, lepas tu turun balik. Kita entry kat sini. Syarat dia adalah, kalau 2 ataupun B, dia sampai 38.2. Kalau 4 ataupun X, dia sampai 23.6. Okey. Ini adalah
untuk yang besar dia. Untuk internal pula. Okay. Kelazimannya kalau dia ABC ataupun WXY lagi. Okay. Anda boleh cari entry kawasan ini. Sekiranya dia buat macam ni, sama ada RSI ataupun stokastik, dia turun dan penurunan dekat sini mempunyai divergence. Syarat dia ini adalah 3. Faham? Syarat dia ini adalah 3, bukan 5. Dan di sini mempunyai reset. Reset dan tak break low ini dekat RSI. Ini boleh entry. Higher chances sekiranya ini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Kita terus masuk kepada kompleks. Sama lah. Dah tak pakai skrip kan. Boleh? Sistem ni seriously, dia banyak entry. Cumanya kalau anda nak entry banyak, anda pergi lower time frame. Dia berlambak. Engkau tunggu set up macam ni dekat weekly chart, dekat daily chart. Memanglah kan. 18 bulan sekali. Tapi kalau anda pergi lower time frame, dia berlambak. Especially set up WXY dan zigzag tadi. Memang berlambak. Terutamanya bagi mereka yang trade gold dan juga currency. Memang berlambak. Yes. Tu satu lagi. Itu correlation. Boleh? Ni sebabnya kita ada A, B, C, W. Tapi ingat, ini boleh jadi 4. Sebab yang lain tadi nampak macam lain macam. Boleh?